Okey, mula-mula kita potong ayam. Okey, kita potong ayam tu jadi kecil-kecil tau. Okey, lepas dah potong, kita basuh ayam. Kita buang dia punya lendir-lendir kotor-kotor. Okey, lepas tu kita nak goreng ayam, kita letak kunyit. Lepas tu kita letak garam. Lepas tu kita kacau. Okey, bila minyak dah panas, kita boleh goreng ayam. Kita goreng ayam sampai ayam tu masak sikit. Okey. Okey, ni bahan-bahan kita nak buat ayam masak merah lah. Okey, mula-mula kita tumis bawang yang kita dah mesin, bawang putih dengan bawang merah. Lepas tu kita masuk cili kisar. Cili kisar pun cili yang dah blend. Kita taruh kita taruh 3 sudu. Lepas tu kita kacau. Okey, pada kacau kita bagi dia masak sekejap. Okey, lepas tu kita masukkan serai yang dah ditumbuk. Lepas tu kita kacau. Okey, lepas tu kita masukkan sos cili 1 sudu, sos tomato pun 1 sudu. Okey, lepas tu kita letak gula 1 sudu and garam 1 sudu kecil. Bagi nak rasakan dia. Okey, lepas tu kita kacau. Lepas tu dah ni, kita masukkan ayam yang kita dah goreng tadi. Masukkan ayam yang kita dah goreng, kita kacau. Lepas tu kita letak air sedikit bagi dia tak kering sangat. Air biasa je, air masak. Okey, lepas tu kita letak daun limau purut. Kita koyak-koyakkan dia, kita letak dalam tu. Lepas tu kita kacau sampai dia dah masak. Lepas tu dah siap. Dah boleh tutup api, dah boleh hidang. Okey, kita nak plating nasi putih. Lepas tu kita hiaskan dia dengan daun sup. Okey. Lepas tu kita letak ayam masak merah tadi. Kita letak dalam 2 atau 3 ketul supaya dia hidangan utama. Okey. Kita letak. Okey, lepas tu kita letak sayur sedikit. Okey, kita letak. Okey, lepas tu kita hias dengan daun sup. Lepas tu letak cili merah. Okey, lepas tu dah siap. Okey. Kita punya main course dah siap. Ayam masak merah, nasi putih dan sayur campur goreng. Okey, itu je. Terima kasih.